Macam sebahagian orang yang hidup pada hari ini. Mereka buat dosa, mereka buat maksiat, macam benda mereka buat, mereka duk sangka kata mereka tak akan kena bala apa-apa daripada Allah. Ada satu firqah di kalangan mereka ni, di kalangan Yahudi dan sebagainya ni, yang mereka, Allah hantar mai dekat mereka Nabi lepas satu-satu, ada ni yang mereka ikut, ada Nabi mereka tak mau ikut, ada Nabi mereka bunuh terus. Punya dahsyatnya mereka ni. Dan dia kata satu firqah membunuh terus Rasul itu. Seperti mana Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Firman Allah, وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ fitnatun. Dan setengah mereka itu menyangka bahawa tiada jadi fitnah. Mereka duk sangka kata tindakan mereka menolak Nabi yang Allah hantar, tindakan mereka membunuh Nabi yang mereka hantar itu, mereka sangka tak ada apa-apa kesan. Bunuh habis tutup cerita. Mereka duk ingat macam tu. Macam sebahagian orang yang hidup pada hari ini. Mereka buat dosa, mereka buat maksiat, macam benda mereka buat, mereka duk sangka kata mereka tak akan kena bala apa-apa daripada Allah. Dia duk rasa macam tu kan. Kita duk tengok dalam Quran ini. Tuan-tuan pernah dengar kaum Nabi Nuh. Apa hal dengan kaum Nabi Nuh ni? Apa hal? Hal dia tak mau ikut Nabi Nuh. Dalam surah Nuh, Nabi Nuh kata apa? Da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Allah sebut balik benda ni dalam Quran. Nabi Nuh kata, aku suruh kaum aku siang malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Mereka tak ikut seruan aku, mereka lari pula daripada aku. Nampak Nabi Nuh macam nampak penyakit mai, lari. Okay? Kesudahan apa jadi? Allah datangkan banjir ke seluruh alam. Mati semua umat manusia yang ada pada masa itu. Maksudnya, ada tak kesan ataupun implikasi menolak Nabi? Ada. Kita tengok apa jadi kepada kaum Nabi Hud. Allah buat main kuat, angin ribut, taufan yang membinasakan kaum Nabi Hud. Kita tengok apa yang jadi kepada kaum Nabi Saleh yang kita kata tadi. Allah buat main dekat mereka seekor unta sebagai tanda mukjizat Nabi Saleh. Apa jadi? Mereka bunuh unta tu. Apa jadi dekat mereka ni? Allah buat main satu soihah. Dia panggil satu jerekah. Suara jerekah main daripada langit. Dengan jerekah tu mati. Kita tak dengar lagi yang tu. Jerekah sampai mati ni. Wallahu a'lam macam mana. Kita pernah dengar cerita apa yang jadi kepada kaum Nabi Lut. Apa penyakit yang kena kepada kaum Nabi Lut? Homoseks. Bukan sahaja mereka teliong, laki-laki tengok laki-laki teliong. Bukan takat tu saja. Sampai Allah hantar malaikat atas rupa laki-laki mai jumpa Nabi Lut. Mereka boleh usyar dia. Ya Allah, teruk puan ni. Allah hantar malaikat atas rupa laki-laki mai di rumah Nabi Lut. Bini Nabi Lut pergi habaq dekat puak homoseks ni, dekat geng hak duk gilan. Pergi habaq, kata hampa tak tengok ni. Duk ada di rumah aku lah ni. Dia pergi jumpa Lut. Mak dia kata jambu. Jambu apa ni? Jambu batu kah? Jambu ayam kah? Jambu bola kah? Ini malaikat yang Allah hantar mai dekat Nabi Lut. Nak habaq dekat Nabi Lut kata, Lut esok hang keluar. Pasal apa? Sudah mai perintah Allah. Allah nak kalih tempat duduk hang ni. Daripada atas ke bawah. Dia bawa mai satu message yang besar daripada Allah. Nak mai habaq dekat Nabi Lut. Dia pada main usyar dia. Ya Allah. Sampai Lut keluar pergi jumpa mereka. Lut kata, hampa jangan duk cari penyakit. Alah, dah. Sakit tuan-tuan ni, penyakit ni semua leceh. Kesudahan apa jadi kepada kaum Nabi Lut? Allah jarak bumi. Kita dengar cerita Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib seru kaum dia. Kaum Nabi Shu'aib ni apa mereka punya bidang kepakaran mereka apa? Kaum Nabi Shu'aib ni business, jual beli. Kaum Nabi Shu'aib, Allah bagi kelebihan dekat mereka. Mereka ni buat menyaga jadi. Buat kedai makan nasi pun pakai berai hancur pun. Dia timpa main sampai hancur kedai tu. Menyaga jadi. Dia buat menyaga ni menjadi. Tapi tak mau terima Nabi Shu'aib. Akhirnya Allah bala apa? Kepada umat Nabi Shu'aib. Allah buat main panah terik yang tidak ada panah seumpama itu sebelum itu. Panah terik sampai mati. Apa jadi kepada Firaun yang lawan Nabi Musa? Apa jadi dekat dia? Laut Merah telan dia dengan bala tentera dia. Apa jadi kepada Ashabus Sabt? Sekali kita nanti jumpa cerita tu. Ashabus Sabt. Sabt maksud dia apa?
Maksud dia Sabtu lah. Tapi dia buat kerot ke ni napanya. Ashabus Sabt. Sin bata. Sabt. Dia berhenti. Begitu. Maksud dia Sabtu lah. Maksud dia apa? Bani Israel ni Tuhan test mereka dengan hari Sabtu. Allah tak bagi mereka pergi duk cari ikan. Nelayan mereka tak bagi cari ikan hari Sabtu. Mereka langgar perintah Allah. Mereka pergi cari juga hari Sabtu. Maka dengan kerana tu mereka dipanggil Ashabus Sabt. Dipanggil geng-geng hari Sabtu. Apa jadi kepada mereka ni? Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah ubah jadi kera dan babi. Ni ayat yang kita duk baca ni nak cerita ada golongan yang mereka menentang Nabi yang dihantar kepada mereka. Bani Israel ni Allah hantar main Nabi dekat mereka. Di antaranya Nabi Musa AS. Mereka tak mau ikut Nabi Musa. Mereka lawan Nabi Musa. Dan mereka percaya kata lawan ni tak jadi apa-apa. Sedangkan berapa banyak dah kisah Nabi-Nabi terdahulu. Orang yang lawan Nabi macam-macam benda Allah timpakan dekat mereka. Firman Allah, kathirum minhum. Kemudian buta mereka itu dan tuli mereka itu. Bagi yang keduanya. Nabi-nabi yang mai dekat mereka terang kebenaran ni. Tunjuk kebenaran ni. Terang, tunjuk pun seolah-olah mata buta, tak nampak apa, seolah-olah telinga tuli, tak dengar apa-apa. Buat mai mukjizat tunjuk depan mata, mukjizat. Dia tengok macam orang buta tengok, tak ada yang tiba. Mai bercakap masuk dalam telinga ni, bercakap masuk dalam telinga ni, masuk saja, tak pakai. Baik. So firman Allah, wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang amat melihat dengan barang yang diperbuat amal mereka itu dan membalas ia akan mereka itu dengannya. Ada pasal apa? Depa tak tahu. Kata apa depa buat Tuhan tengok. Dan Tuhan bukan tengok saja, Tuhan akan make sure depa dibalas atas perbuatan mereka ni. Firman Allah, Allahu sesungguhnya telah jadi kafir segala mereka yang berkata bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah Masih anak Maryam. Kafir. Siapa kata? Allah kata dalam Quran. Mana pihak yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan jadi kafir? Pasti Tuhan itu ialah Allah, Tuhan yang esa. Dia tak ada siapa boleh associate, boleh piduk tumpang jadi Tuhan, jadi bini Tuhan, jadi mak Tuhan, jadi anak Tuhan. Dia tak boleh. Allah tidak boleh disyirikkan dengan apapun. Allah tidak boleh diasosiatkan dengan apapun.